Okay, hi guys, selamat kembali ke channel saya, channel Justin Abun. So hari ni hari terakhir Justin dekat Johor. Esok Justin akan balik ke Sarawak, Sibu. So hari ni tadi Justin pergi teman Indai Bacang, aunty saya. Kita beli handphone untuk Umar ataupun Itom Umar. Kita beli handphone untuk dia, dan esok ini akan pergi kepada dia lah. Ini dia punya handphone tadi, iPhone 13 Pro, iPhone 13 sahaja. Sebab dekat sana tak ada murah, sini dia ada murah sikit. So hari ni Justin nak kemas-kemas barang. Lepas tu nanti Justin akan pergi makan dengan kawan-kawan Justin. So, marilah kita mulakan aktiviti kita mengemas rumah. Okay, Justin nak pergi. Alamak, spender. Okay, Justin nak pergi jemur baju kejap. Okay, Justin nak cek dapur. Justin nak tengok apa-apa yang ada, apa-apa yang perlu dibersihkan. Mamai, tak dah tutup kau tau. Sige nak buka kau tau. Lemai lagi. Kak Ngabas tu dia buat belakang dia sekejap. Mesin basuh semua dah okey. Ni last lah Justin basuh baju tadi. Yang ni Justin akan pakai sehari. So yang ni nanti Justin pun akan cuci, tapi cuci pakai tangan je lah, sebab sikit kan. Lepas tu kita jemur satu malam. So nanti yang ni Justin nak angkat. Rak-rak ni Justin nak angkat pergi depan. So hari ni tak ada masak, tak ada apa-apa. Jadi hari ni makan luar je. Makan luar. Nanti kita nak sapu daun kering sikit, cek sayur nenek saya kan. Lepas tu saya nak cek buah lemon tu lagi. Ni tak ada apa-apa lah. Sini semua okey. Ni memang tak diusik. Memang dari dulu Justin sampai memang tak usik. Pedais pun okey. Justin dah kemas-kemas sikit. Ada yang macam rosak-rosak hari tu, tinggal lama kan. Justin buang. Okay, mari kita kemas dapur. Okay. Ni kontainer ni Justin dah letak tepi dulu. Ni serai hari tu, Justin masak rendang. Kita tak taste. Okay. Pisau-pisau ni Justin akan letak kat sana lah. Mesti letak kat sini. Tutup pakai kain. Inilah dia. Ni roti yang Indai baca bagi hari tu, tapi saya tak makan lagi. Sekarang ni kita nak susun-susun cawan ni. Kita letak kat depan. Hangat sari tak. Panas. Okay. Oi, nasi nak labuah. Labuah tak ada. Layak besar ya. Tak cawan kat sini satu. Okay. Okay, Mami dah susun. Nama kat susun pun kan. Semua ada file. Tak sikit tempat cawan. Lagi ku nudung berasnya lagi. Sampai tudung ku berasnya. Tak sekejap ya. Tak. Baik, ku nudung ya. Nama lagi kado. Jamban tadi tak ada apa-apa sangat. Bersih. Memang tau. Kita nak buat apa?
Nak ajak kamera saja deh. Okay. Sekarang ni Justin nak menyapu ruang tamu. Okay, kita sapu ruang tamu. Ruang tamu ni memang Justin akan sapu setiap hari lah. Mak Justin selalu cakap paling lambat pun sapu pun kadang sekali tu sehari dia sapu. Tapi Mak Justin kalau dia dekat sini dia kata sapu je hari-hari. Dia sapu je. Dia memang tak ada apa ni, memang dia sapu je lah bilik ni setiap hari. Sebab dia tak suka ada apa ni, ada habuk-habuk, ada pasir-pasir. Tak suka. Sebab tu dia setiap hari dia sapu. Ambilkan meja ni. Lepas nanti kita nak sapu dapur pula. Okay, dah tak melap dapur gas tak. Dah lap kotor kemarin tapi kau saja tak melap ya. Awak bersih gap. Kita dah manduk tai, mami komanda. Mesti lap tai tau. Mesti lap sampai bersih. Ana ngelak ke kamera. Tu ke spray biliak tu. Tu spray nama tu. Spray kena ngelap gas tu sebenarnya. Tepuk ke dalam tu. Lepas botol yang dah jahit pemanci. Tepuk ke botol kosong tu. Kita salah faham. Nama yang nak spray kena mancit tilam, kena mancit gas lagi. Kurang lagi kainnya dia tukar kau. Dah telah kita kat ngemas bilik. Okey. Malap gas tu dulu. Padatnya. Walaupun jadi bersih, tapi mesti bersih kamera. Mesti ya bersih kamera. Okay. Terus kita tu mesti cabut tau. Ada buat rumah cabut. Dah mana? Dia tu orang mana? Kan laptop rutinnya lagi buahnya dah betul puahnya. Tu dalam pinggainya tadi hari ni dan kaku kita ngai kita belalai buat baruh ni. Semua dah okey buat dapur tak ngalir tai. Tak dah kunci magang. Oh, tak. Ini seput-seput. Okay, tak kunci dapur. Kan bagi tak nak kunci dapur. Okay, jamban. Lagi kita kunci jambannya. Namanya, saya kau labuh hari atas nyen. Nyen, labuh hari atas. Okay. Settle. Minyak semua dah angkat aku ditak. Nama tekak angkat ditak lagi naik. Bilik lagi kemas kita. Detok kita kat ngagai kebun. Kat ngagai belakang rumah ku. Tapi aku nak ngenak pintu belakang. Aku ngenak motor. Lepas aku nak buka pintu belakangnya juga. Lepas dah kunci ku. Okay. Datai, bak kebun. Okay, itu keadaan kebun. Pun memang tak itu. Daun-daun kering tau. Ni yang sawit namanya. Upak. Nama kena nyebutnya. Nyusi ngiat. Nama tu nya labuah tak. Nak nemu lah. Angkanya sikit labuh terdirek. Lah banyak pasir dia. Angkanya tusuk lah hujan. Tak. Punya muak. Nai. Isi buah pria ini dah. Nai, mana? Nya. Mana je? Nah, jap pet. Ni ngerian nak ku dah nyadi.
Ya, tok ni singit tok. Nama tok sige singit tok. Nama ke. Upak kecalak harinya. Bunganya dah ambil antiko harinya. Dah ambil emagayang. Yang bisik. Nyadi baru ni yang. Ya, bisik nyadi baru. Tidak langkau je kita. Ya, pengamal langkaunya. Tak buah nangka. Buah nangka. Dia men. Oh no. Oh no. Mayomat. Memang uras dito. Tu memang nyamuk. Ya, buah limau harinya. Lemon to guys. Ya. Empai mansau to. Empai mansau nal. Nanti mansau gila. Ya. Kami di tak main daun pandan di to. Daun pandannya. Nyak kecalak baru. Nyin tadi kecalak menyin. Keladai Subung. Tahu mereka keadaannya. Okay, aku dah bersapu mimik tadi. Dia tak kat pulai. Nyapu-nyapu langkau ni tadi. So aku kat pulai. Dia aku ngadu ke garik ko. Dia kita kat mandek. Aku kat makan dengan kawan ko. Okay, dia tak ngadu ke garik ko. Ngadu ke garik dan aku ke makai dengan kawan aku. Aku nak baju betul pansut lah. Tadi mami ku bisik masa ngambil baju tapi kumpai ngigak nanti ku telefon guys. Ayo. Okay. Taklah pengawak ku tu. Tak baik. Tinggal tu. Taklah pengawal hari terakhir kau itu aku akan melipat baju. Pergilah flight kau pukul 7.30 ya. So hari tu aku nak uliah kau mak abak aku lah. Laban dia tak seraya lagi buat makan. Tu aku pergilah tu. Aku pergilah. Tak baju kiau tu. Lupa nak macam dia aku tahu kan lipat ku. So nyat-nyat lah vlog kita hari tu. Udah aku ngelipat semua tak lagi. Maka aku madah tadi lah. Aku kat keluar sama kawan ku. So kita bertemu pergilah. Bye.